Ramai orang yang mengalami masalah sendi di mana mereka tidak boleh duduk, tidak boleh berjalan dan tidak boleh sembahyang pun kerana sakit sendi. Apakah punca-punca sakit sendi? Sebenarnya sakit sendi ini adalah disebabkan oleh keradangan yang berlaku di dalam kawasan sendi di mana tisu-tisu ataupun sel-sel yang melindungi tempat yang bergerak itu mengalami keradangan, dia menjadi bengkak dan kemerahan, dan ini menyebabkan rasa sakit. Itu dipanggil arthritis ataupun sakit sendi biasa. Ada juga yang disebabkan oleh sistem imun kita yang bertindak sesama sendiri. Ini dipanggil osteoarthritis, dan ini disebabkan oleh dua keadaan. Satu disebabkan oleh sistem imun dan satu lagi disebabkan oleh gangguan keradangan. Semua ini memerlukan bahan anti radang dan bahan anti alergik, dan habbatus sauda dikatakan mempunyai kedua-dua kesan ini secara saintifik. Okey, dia habbatus sauda ini ada bahan yang bernama thymoquinone di dalam habbatus sauda itu, dan ia boleh mengurangkan radang dan juga kurangkan keadaan alergik ataupun autoimun itu sendiri. Dan produk Nistec adalah produk habbatus sauda yang paling lengkap sebenarnya, kerana dia mengandungi kesemua bahan-bahan yang penting yang ada dalam habbatus sauda untuk kita gunakan. Kita boleh cuba menggunakan Nistec ini untuk mengawal radang dan juga mengurangkan masalah kesakitan pada arthritis itu, kerana bahan anti radang ini akan mengurangkan keradangan di dalam tisu-tisu itu, dan ia sekaligus akan mengurangkan sakit. Jadi cubalah Nistec untuk membantu kita mengurangkan masalah keradangan ini, kerana ia telah terbukti secara saintifik kerana thymoquinone ini menghalang proses-proses penghasilan pro-inflammatory factors pada peringkat awal. Dan yang paling baik kita ketahui untuk kesan ini ialah ia tidak ada kesan sampingan seperti yang diberikan oleh steroid. Kalau kita ambil steroid untuk sakit sendi, kita akan ada kesan sampingan yang tidak diingin. Tetapi dengan mengambil Nistec 2 biji sehari, keradangan-keradangan ini akan menyurut ataupun akan sembuh secara perlahan.